Allah, kerusi-kerusi memang tak boleh jawab. Macam ada 3 orang je ni. Sekali lagi ya, saya bagi salam. Memberi salam itu sunat, tapi menjawabnya adalah wajib. Subhanallah. Salam itu adalah satu doa. Dan doa dalam Islam ia ada satu ibadah yang sangat besar. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah kepala kepada ibadah. Okey, sekali lagi insya-Allah anak-anak muda, ramai ni anak-anak muda ni, pemuda-pemudi yang hebat ni. Okey, kalau boleh kita jemput, penuhkan tempat di hadapan. Masya-Allah, kita faham yang belakang tu dah berkelompok, tak apa-tak apa. Dia dah duduk macam bodyguard suami saya tu. Tak apa yang duduk situ. Tapi anak-anak muda jemput, duduk depan. Bapak-bapak memang biasa, dia kan menjaga keselamatan. Jadi dia kena duduk belakang bapak-bapak. Okey, ini anak-anak muda duduk sama-sama anak muda yang lain ni. Sebelah kiri ni. Okey, ni ada lagi kursi depan ni yang kosong. Siapa yang baru masuk? Anak-anak baru masuk. Okey. Memang pun kau duduk belakang tu mudah sikit nak keluar kan? Okey, kita masuk. Anak-anak kita ni baru sampai. Okey, boleh ambil tempat ni. Okey. Anak-anak, duduk belah sini. Boleh. Kita sini boleh, insya-Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashabihi awliyaillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan juga salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berselawat. Insya-Allah kita selawat tuan-puan dengan selawat Ibrahimiyah, iaitu selawat, nama selawat ni Ibrahimiyah kerana di dalamnya ada selawat kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi sebut inilah selawat yang paling afdal, yang paling sempurna, iaitu yang kita baca dalam At-Tahiyat. Okey, sama-sama tuan-tuan puan-puan kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tak baca sama-sama? Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Saya ni rasa macam jauh je dengan tuan-tuan puan-puan. Duduk atas ni dalam dewan yang besar ni, yang kursi lagi banyak daripada manusia ni. Masya Allah, ini dewan utama kan untuk konvo dan sebagainya. Masya Allah, saya nak try turun. Kalau rasa okey turun bawah dan saya berdiri, saya akan stay turun. Tapi kalau tak, mungkin saya duduk depan ni. Jadi kita try dulu ya. Sebelum tu, saya nak ucap terima kasih terlebih dahulu kepada penganjur, iaitu Surau Ta'adud Jumaat Al-Hidayah, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Sultan Azlan Shah, ILKK MSAS Ilkmsas. Okey, dengan kerjasama Badan Hal Ehwal Islam Pelatih dan Wanita Perak. Tepukan gemuruh pada penganjur, insya-Allah. Okey, ramai yang coming tu masuk. Okey, sila masuk anak-anak. Para pelajar, para pelatih, masya-Allah, pemuda-pemudi yang hebat. Okey. Seterusnya, terima kasih MC Tuan Muhammad Saiful bin Mahmud selaku pengarah program. Terima kasih Tuan Muhammad Saiful. Mana dah Tuan Muhammad Saiful? Semua bahasa dia boleh cakap. Tak tahu berapa tadi, macam lebih daripada 10 ataupun lorat ya. Masya-Allah. Kami pernah jumpa, katanya di Sabah atau Sarawak kan? Di Labuan. Oh, dah ingat dah. Dengan adik saya tu. Betul, okey. Adik saya pun Dr. Aminah.
Terima kasih baca doa Encik Muhammad Syakir bin Mak Yanani. Okey, Masya Allah, memang sedap doanya dan available lagi katanya. Jadi boleh, moga dikurniakan isteri salihah. Terima kasih pada Puan Fakriyah binti Mat Hashim pengarah. Terima kasih Puan pengarah. Sila pula sudi turun bersama kita. Dan terima kasih kepada para penyumbang, Datuk Sa'rani Muhammad, Menteri Besar Perak, Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat Negeri Perak, Zahnur Pro Sound, Puan Atika dan barisan kaki tangan, para pelatih dan ahli jurukuasa program yang menjayakan majlis ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi saya difahamkan jumlah pelatih ataupun student lebih kurang dalam 2,000. Tapi sekarang ni ramai yang internship, jadi tinggal lebih kurang dalam 300 pelajar, lebih kurang 300-400 pelajar, dan ramai yang junior ya. Betul ke? Jadi umur kamu lebih kurang 18, 19, macam tu lah, 19, 20, 18, 19, 20. Masya Allah, baru keluar daripada sekolah, baru dapat kebebasan, bebas pegang telefon sendiri, bebas itu, bebas ini, banyak ni kebebasan ni, bimbang terbabas. Okey, dan saya tengok audien memula, saya difahamkan kehadiran kita ni pelatih ataupun student. Lepas tu saya cuba siapkan ceramah saya ni berkisar tentang bagaimana menghadapi tekanan kerja dalam bidang kerja yang bakal kamu hadapi anak-anak, para pelatih sekalian. Sebab kamu akan berada di hospital, sama ada jadi medical assistant, jadi betul ke? Mungkin ada jadi nurse. Betul memang akan bekerja dalam bidang kesihatan di hospital atau di klinik. Jadi saya kaji tentang latar belakang tempat ni, audiens siapa. Tapi bila tengok ramai mak-mak juga ni. Ramai mak-mak, nenek-nenek ni. Jadi kena adjust sikit lah tajuk, kena sesuai dengan audiens. Nanti nenek lelap nanti. Tak kena dengan audiens, tak kena. Okey, jadi tajuk kita ni daripada urus tekanan dalam dunia kerja. Kita tetap kekalkan tajuk ni, urus tekanan dalam dunia kerja, tetapi kerja di sini termasuk kerja di luar rumah atau dalam rumah. Urus tekanan. Sebab apa? Duduk dalam rumah pun bekerja, betul tak? Kerja habis ke tak habis? Tak habis. Okey, Alhamdulillah saya nak bergerak. Sama ada dekat sini, tapi saya nak boleh tak minta izin staf saya duduk tengah ni? Boleh ya? Awak duduk tengah tu je. Ataupun saya turun. Saya rasa okey lah turun. Baru dekat sikit kan? Okey. Tapi saya tak nampak pelatih kita. Dia tengok saya camah ke dia main telefon? Jalan-jalan Jalan-jalan. Sebab apa? Kadang sekarang ni tunduk tu bukan sebab tawaduk. Tunduk tu sebab tengok telefon. Penceramah dekat atas ni nampak. Kita tak perlu duduk atas pun. Kadang kita bercakap dengan secara individu, tapi bila saya duduk gini, ada orang yang kena ulu-ulu kepala. Sebab tak berapa nampak pula. Okey, saya minta izin. Kita test kan, mana yang selesa. Saya rasa saya berdiri kat sini lah. Okey, saya berdiri di sini. Nampak bercahaya kan? Cahaya spotlight ya. Okey, subhanallah. Alhamdulillah. Ceramah ni lebih kurang dalam sejam suku. Kalau campur soal jawab mungkin sejam setengah lah. Tengoklah situasi. Tapi sebab ada program lain lagi kan selepas ini. Selepas ceramah saya ni ada program lain ke Dewan ni nak digunakan? Tak ada. Malam pula. Jadi kalau sampai pukul 1 pun boleh lah ni. Sekuat semangat. Tak masak hari ni? Dah settle dah? Jadi tak apa ke suami senduk sendiri? Nasi, lauk? Tak apa. Okey, mana para pelatih? Angkat tangan. Angkat tangan para pelatih. Masya Allah. Boleh tak Ustazah nak minta dalam tempoh sejam setengah, sejam suku ni, kamu cut off sekejap phone tu. Sama ada tutup ke, buat apa ni, kita panggil apa? Ya, silent tu memang silent. Tapi tangan tu macam gatal je nak buka.
Bila waktu rasa boring sikit camar, lepas tu pap tekan, pap buka, pap tengok, scroll TikTok. Lepas tu tengok ada gosip. Lepas tu gosip tu best pula. Lepas tu tekan komen. Lepas tu tengok sekejap saya buat-buat tengok dengan ceramah, lepas tu tunduk balik. Lepas tu buat angguk-angguk macam faham, padahal fikiran ke lain. Jadi kita nak buat eksperimen ni. Nak buat eksperimen anak-anak muda. Sebab apa? Otak ni bila dah biasa scroll, maklumat sangat banyak, lepas tu warna sangat banyak, muzik macam-macam bunyi sangat banyak dalam tempoh yang cepat. Dan emosi anak-anak muda bukan selalu ini kajian ya, macam-macamlah kajian, sangat tidak stabil. Puncanya telefon ya. Sebab bila scroll tu emosi cepat sangat berubah. Kejap happy, kejap marah, kejap geram, kejap maki, kejap bersyukur, kejap insaf, kejap ini. Sebab apa? Tergantung kepada apa yang dilihat, apa yang didengar. Jadi bila terbiasa scrolling non-stop, kenapa ya? Situ je, kamu duduk situ je. Tak perlu bergerak lagi ya. Okey, supaya saya dapat fokus. Okey. Bila scrolling je non-stop, akhirnya otak ni stimulate dia non-stop dengan sangat cepat. Kamu akan cepat boring dan susah nak bagi tumpuan dan fokus kepada benda-benda yang perlukan masa kamu yang lama. Macam sekarang lah, 1 jam setengah. Dikatakan para pemuda ni, anak-anak muda ni, ya kita ibu-ibu mungkin sebab kita dah terbiasa zaman tak ada gadget. Kita dah biasa beratur 1 jam, 2 jam dekat bank. Kita biasa berada dalam situasi yang memerlukan masa tumpuan lama. Jadi bila datang gadget, datang juga ujian. Semua benda nak cepat boring, cepat jemu, cepat melantun. Tapi kita tidak berada dalam situasi anak-anak kita, cabaran mereka lebih hebat. Cabaran mereka boleh jadi belum tentu kalau kita jadi anak-anak kita ni pun kita kuat. Mereka lahir-lahir dah ada gadget. Semua benda di hujung jari, semua benda nak cepat. Jadi kalau boleh nak berjaya pun cepat, nak duit pun cepat, nak kaya pun cepat. Semua benda nak cepat. Jadi bila kena stop sekejap ni, nak kena dengar ceramah ni, kajian mengatakan para remaja, anak muda boleh fokus 8 minit je. Itu paling lama dah. Lepas 8 minit, dia dah kaya, dia dah fikir lain, tangan dia dah mula nak bergerak, dia mula nak beralih dah perkara lain sebab dia dah rasa boring. Jadi insya-Allah, anak-anak sekalian, saya panggil anak-anak tu sebab mereka ni, saya terbiasa kalau ceramah panggil anak-anak. Tak apa ke? Kamu boleh jadi anak angkat saya ke? Kena jadi anak menantu. Saya anak 7 orang, 3 lelaki, 3 perempuan, 4 lelaki. Yang sulung perempuan nama Atika, umur 20, sekarang dekat uni lah. Yang kedua umur 18, baru lepas SPM hari tu. Lepas tu ada yang SPM sekarang ni. Yang ketiga 17. Yang kecil Fatimah, namanya Fatimah, umur 7 tahun. 7 orang alhamdulillah. Jadi ada 7 calon lah dalam ni. Okey anak-anak sekalian, saya ni macam ibu kamu. Kadang-kadang kamu dengar ibu kamu ceramah kan, bebel kan? Suka tak dengan mak kamu bebel? Betul, bagus dia orang. Betul terang tak. Subhanallah, itulah penceramah paling utama dalam hidup kamu daripada kecil sampai sekarang. Dia berceramah, dia bagi pesan, dia bagi nasihat. Itu adalah cara seorang ibu menunjuk kasih sayang. Ayah kamu bebel tak? Ayah kamu penyokong pembebelan. Dengar apa yang mak cakap tu. Betul apa yang mak kamu cakap tu. Macam itulah lebih kurang. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, ibu-ibu, nenek-nenek, puan pengarah, anak-anak sekalian, masya-Allah. Tajuk kita ni urus tekanan. Okey, soalan pertama. Tekanan ni stres ke, kita sebut apa pula, depression ke, anxiety ke, ataupun panggil anxiety kan? Anxiety ke, dia datang daripada mana? Datang daripada mana? Datang daripada luar ke datang daripada dalam? Datang daripada dalam, bukan datang daripada luar. Sekarang kena terima dulu. Terima dulu poin ni, terima dulu mesej ni, bahawa apa jua tekanan yang kita hadapi,
ujian yang kita hadapi, bebanan kita hadapi, ia adalah datang daripada dalam diri kita. Apa maksud dia? Okey. Sekarang saya nak bagi analogi ataupun bagi gambaran. Kita tengah drive ni. Siapa dah ada lesen kereta kat tangan, lesen motor? Hampir semua ada lah. Oh, pelajar pun semua dah ada. Masa tu kita nak cepat. Kita memang nak cepat, dah lewat dah ni. Lepas tu, ada kereta yang jalan slow sangat depan kita. Slow, macam sedang apa ya? Sedang bersia-sia. Sedang khayal, slow sangat. Kita nak melintas dia tak boleh. Sebab jalan sebelah pun memang padat, tapi dia jalan slow depan kosong. Masa tu kamu stres tak? Kita buat apa masa tu ibu-ibu? Marah lagi? Horn. Betul? Horn nak suruh laju sikit. Nak horn tak sanggup nak horn. Tapi nak cepat ni. Ada orang dia nak tunjuk dia marah, dia akan pergi rapat-rapat, tekan-tekan. Okey, lagi? Cuba cerita tindakan kamu buat apa ni? Ataupun maki dalam kereta tu. Apalah slow sangat ni, tak apa, tak fikir ke pasal orang. Orang ada orang nak cepat apa, dia ni mungkin tak ada kerja apa-apa ni, tak bekerja ni. Tak fikir ingat jalan raya dia, ingat dia seorang je kata jalan raya ni, tak hormat. Okey, sekarang masalah tu selesai ke tidak? Masalah tu tak selesai. Yang kita dapat adalah tekanan. Kita lepaskan marah, tapi tak lepas betul-betul pun. Sebab apa? Nak tekan horn tak berani, tak sanggup. Bukannya selepas tu boleh pergi marah depan pakcik, lain kali kau bawa kereta tu pandanglah sikit belakang. Janganlah slow sangat menyusah. Tak boleh nak lepas juga pada orang tu. Memang seorang-seorang je. Okey. Sekarang ni tekanan ni dalam diri, daripada diri kita ke daripada luar ni? Dah confused kan? Pakcik yang bawa slow tu beri tekanan ke sebab kita yang tertekan ni? Dua-dua menekan luar menekan, dalam menekan. Okey, sekarang situasi lain pula. Boleh bagi perhatian ni, ada ilmu ni, ada skill ni nak dikongsikan. Okey, situasi yang kedua pula. Masa tu dekat highway. Jam. Highway pula balik Terengganu musim cuti raya. Jam tu macam mana? Memang jam teruk lah. Jalan perlahan-lahan. Nak balik Terengganu sebab saya orang Terengganu. Daripada biasa perjalanan 6-7 jam boleh jadi sampai 20 jam. Boleh jadi 18 jam, 15 jam. Okey, lepas tu dah jalan perlahan. Sakit perut memulas. Nak buang air besar. Memulas nak buang air besar. Lepas tu tengok nak sampai dekat RNR terdekat 20 km lagi. Kalau 20 km tak ada jam, bolehlah 20 minit ataupun pecut laju sikit. Tapi dengan jam ni mungkin jadi sejam. Lepas tu rasa apa? Macam dah hujung-hujung dah ni, dah nak keluar kat pintu dah ni. Oi, memula. Tapi memang tak ada pilihan. Takkan nak berhenti tepi highway? Takkan Okey, masa tu buat apa? Cuba cakap, pernah tak berhadapi situasi ni? Tak kira lah, tak kisahlah situasi yang sama tak, hampir sama situasi ni. Tak tahan, memulas, lepas tu jauh lagi tandas. Okey, masa tu makcik-makcik buat apa, ibu-ibu buat apa? Petua macam mana? Ketuk kepala? Apa tu? Ketuk punggung. Ketuk kepala ni, ikut macam-macam petua dibuat ya. Okey, lagi? Lagi apa lagi dibuat? Okey, kamu anak-anak lelaki ni, pelatih lelaki, kamu buat apa situasi macam ni? Takkan melepas je dalam kereta. Jawablah. Kamu buat apa? Yang tengah tengok live pun boleh jawab juga. Buat apa? Apa? Cakap pada diri. Tenangkan diri. Ya, tahu pun. Tenangkan diri. Kita akan cakap betul juga tu. Itu cara tenangkan diri. Apa yang petua supaya masuk balik tak jadi keluar? Apa yang petua supaya boleh kuat ni grip ni? Lepas tu kita akan cakap sikit lagi. Boleh sikit lagi. Okey, dia dah hilang kejap.
Okey, insya-Allah, insya-Allah. Hilang kejap. Okey, boleh sikit lagi, insya-Allah. Insya-Allah, ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah, biarlah sempat ya Allah, insya-Allah sempat, insya-Allah. Sekarang ni saya nak tanya. Pengurusan emosi ketika itu datang daripada luar ke datang daripada dalam? Dalam. Datang daripada dalam. Dalam situasi tu kita pun pandai. Rupanya kita tahu macam mana nak kontrol emosi, macam mana nak kawal diri, macam mana kita nak tenangkan diri kita sendiri dalam situasi tersebut. Masa itulah kita bercakap pada diri sendiri. Tapi masa situasi pertama tadi, kita memilih apa? Kita tak nak kawal emosi kita. Kita tak nak tukar menjadi satu doa. Semalam saya dalam situasi yang hektik sikit perjalanan. Pukul 7 dah keluar sebab kesihatan saya kurang baik. Lepas tu sebelum tu dah kesihatan ni terganggu dah hampir 1 minggu. Tapi ambil ubat, okey masih tak berkesan sangat. Lepas tu continue sekian-sekian. Lepas tu doktor cakap, Ustazah ambil drip lah. Saya pun pukul 7 pergi keluar sampai dekat klinik tu ambil drip. Bila ambil drip, ceramah saya 10.30 dekat Sungai Buloh, drip ambil dekat Kajang. Lepas tu drip pula tak boleh masuk laju. Masuk laju je saya rasa macam nak pengsan, sesak dada, macam-macam lah. Lepas tu saya cakap, doktor macam mana kita nak buat? Doktor plan apa? Saya sambung drip dalam kereta dengan bawa wire-wire semua tu kan. Lepas tu saya kata okey boleh. Lepas tu nanti nak buka jarum, saya tak berani. Tak apa, dia ajar, dia kata. Kalau ikutkan salah ni dapat MOMA. Tapi sebab saya memang kehidupan saya macam tu, sampai doktor pun macam terpaksa ikut. Kalau tak, saya tak sempat habis ni. Bila saya dah berjalan, saya dah keluar, darah mula masuk dalam wire tu kan. Dah lebih separuh sebab kita bergerak apa semua ni. Saya pun kata, doktor, saya tak apalah. Saya pun tak berani nak buka jarum sendiri apa semua. Sebab saya nak pergi ceramah 10.30. Saya kata saya dah lambat ni. Saya dah lambat ni. Memang dalam tekanan lah kiranya kan. Dalam tekanan. Tapi kita nak urus juga ni. Kita nak sihat, kita nak kuat, kita nak bertenaga, nak pulihkan kesihatan. Lepas tu saya kata, boleh ke doktor? Kita stop sekejap, nanti saya patah balik. Dalam perjalanan jauh, ke ceramah sejam lebih, nak patah balik ni. Lepas tu saya ada pukul 3 pula. Tengok jadual ni memang ngam-ngam je ni. Saya kata saya terpaksa buat macam tu. Dia kata boleh Ustazah, tak boleh lama. Jadi saya pergi ceramah dalam keadaan memang ada jarum granula ni, panggil granula kan, pada tangan. Sampai tempat ceramah, saya kena tegakkan je. Saya cakap, okey, saya salam dulu macam ni je. Salam dulu, lepas habis ceramah saya kata minta maaf, saya tak boleh nak ni. Sebab pun saya nak sambung, habiskan drip tu lah. Jadi perjalanan ni saya minta driver bawa laju sikit. Memang kena laju sikit. Rasa dalam tekanan, sebab dah lewat. Habis je tu saya kata kena laju sikit. Sebab nanti pukul 3 saya ada di SUK pula. Lepas tu semua jadi lambat. Lepas dah habis drip yang kedua, saya akan lambat setengah jam. Saya akan lambat setengah jam. Patut pukul 3 saya akan sampai 3.30. Tekanan tak? Tekanan. Saya suruh doktor tekan je lah walaupun saya macam tak stabil. Tapi buat laju je lah. Macam tu lah. Lepas tu bila saya masuk kereta, saya kata okey, sekarang memang 3.30 sampai. Saya akan lambat. Tapi sebab benda urgent, saya takkan lambat. Melainkan ia memang betul-betul dalam keadaan situasi yang terdesak kerana faktor kesihatan dan sebagainya. Lepas tu saya minta tim di sana bagi tahu saya akan lambat. Terus terang sebab saya kurang sihat sekian-sekian. Lepas tu seterusnya saya buat apa? Saya doa. Sebenarnya anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, di hadapan saya ni orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang ramai yang ada ilmu. Tapi kadang-kadang kita ada ilmu tapi kita tidak ada pengamalan. Kita ada ilmu, kita tidak beramal. Kedua, kita ada ilmu tapi kita tidak ada pengalaman. Pengamalan satu pengalaman. Kamu masih muda anak-anak, umur 18, 19, 20. Saya umur 43. Maksudnya kamu ni separuh daripada umur saya. Sudah tentu umur saya mempunyai pengamalan dan pengalaman. Dua-dua tu lebih daripada kamu. Boleh jadi ilmu juga lebih. Sebab apa? Faktor umur, pengamalan dan pengalaman. Jadi saya bercakap ni wahai para pelatih berdasarkan 3 ni, ilmu, pengamalan dan pengalaman. Jadi instead of saya macam duk tekan driver laju sikit, saya pokoknya jangan lambat sangat,
Boleh tak ni. Saya tak fokus kepada pemanduan dia. Saya duduk di belakang. Saya ulang-ulang doa yang mana Nabi ajar kepada Sayyidatina Fatimah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri, astaghiitsu birahmatika astaghiitsu, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, permudahkan, sempurnakan, perelokkan urusanku semuanya. Wala takini ila nafsi tarfata'in, jangan biarkan urusan saya ini, urusanku ini pada diriku untuk diuruskan walau sekadar kelipan mata. Masya Allah. Lepas tu saya baca doa 4 kali. Saya kata, ya Allah, serah padamu ya Allah. Moga Allah lembutkan, sejukkan hati orang yang menunggu ni sebab saya lambat. Moga urusan di sana pun nanti lancar, serah. Sebab dalam situasi tersebut, wahai anak-anak sekalian, ibu-ibu, kita berada dalam banyak situasi kita tak boleh nak kontrol. Kita boleh kontrol tak reaksi orang pada kita? Tak boleh. Kita boleh kontrol tak perkara-perkara yang buruk kau nak berlaku pada kita? Tak boleh. Kalau kadang-kadang kita tanya, kenapa dia sanggup cakap macam ni pada aku? Kenapa dia sanggup buat macam ni? Saya tak pernah buat pun pada dia. Kenapa dia khianat? Kenapa dapat rakan sekerja yang macam ni? Kenapa dapat bos yang bosi sangat? Kenapalah dapat bla 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 bla? Semua tu selagi mana kita tanya dan persoalkan, kita tak akan jumpa kekuatan dalam diri kita. Tak akan jumpa. Okey, saya dah doa. Kita doa dengan yakin, terpulanglah masing-masing ada doa masing-masing, nak istighfar ke, nak apa ke, tapi buat penyerahan diri kepada Allah. Lagi-lagi situasi yang kita tak boleh nak kawal. Lepas tu saya pun sampai dekat tempat, sebenarnya pukul 3 tu saya ada temu janji, temu ramah pakar. Sebab sekarang saya sedang siapkan PhD, tahun ketiga. Jadi sekarang dalam tempoh saya temu ramah pakar. Tadi tu kan MC kata, Ustazah ni lagi stres, dia kata. Sebab ada staff 100 lebih, betul? Lepas tu bangunkan perkampungan Al-Hijrah. Perkampungan Hijrah tu ada pertanian. Lepas tu kita ada ladang ternak, lembu, kambing, unta, beratus-ratus. Lepas tu ada berapa perniagaan. Kilang perabot pun ada. Lepas tu perniagaan butik, macam-macam produk nampak saya menjual kan. Lepas tu anak 7 orang. Lepas tu sambung belajar pula PhD. Lepas tu ceramah hari-hari. Kalau orang tanya, Ustazah macam mana urus semua tu? Ustazah tak stres ke? Ustazah tak tertekan ke? Banyaknya nak fikir tu, fikir ni. Macam mana bahagikan otak banyak benda nak buat dalam satu masa? Masya Allah. Jadi, kadang-kadang saya tak boleh nak jawab. Saya jawab apa? Saya jawab macam ni. Bukan saya urus semua. Kalau semua saya urus, matilah saya. Istilah bukan mati betul lah. Saya takkan mampu urus semua, bukan saya yang urus. Hakikatnya Allah yang menguruskan segala-galanya. Dengan pertolongan Allah, Allah hantar orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik. Dan Allah pemudahkan segala urusan. Hidup kita ni bila kita rasa kita urus semua, kita bimbang, Allah lepaskan talinya daripada kita. Allah biarkan kita. Sebab itu doa daripada Nabi tadi tu, wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan engkau biarkan diriku kepada diriku walau sekadar kelipan mata. Masya Allah. Pendek cerita, saya pun sampailah dekat SUK sebab saya nak temu ramah pakar dalam bidang kaunseling. Saya sedang buat kajian pendekatan tasawuf berkaitan dengan konflik, tekanan jiwa dan sebagainya. Okey. Lepas tu, bila saya sampai, saya tak sempat makan tengah hari. Makan pagi pun sikit. Saya dah lapar sangat. Macam dah hypo dah. Bila saya sampai, tadi kan dah doa dan kereta kan. Bila saya sampai dengan keadaan, ya Allah dah lambat. Bila sampai, rupanya dekat pejabat tu hari tu, semalam lah, buat jamuan hari raya. Jadi ada banyak lagi makanan. Lepas tu saya nampak ada nasi dagang. Saya orang Terengganu kan. Lepas tu ada mi kari, lepas tu ada macam-macam makanan. Lepas tu bila saya sampai dah lah lapar sangat masuk angin ni. Lepas tu nampak makanan, lagilah lapar, betul? Lepas tu yang sambut tu kan, okey Ustazah, macam mana kita nak mula ataupun Ustazah nak makan dulu? Saya pun cakap, boleh tak saya nak makan dulu? Saya lapar sangat. Saya pun makan dulu, settle. Dia orang pun okey, lepas tu dapat makan, lepas tu dapat buat temu ramah. Saya kata insya-Allah
saya akan hormati masa puan, saya akan berhenti sebelum puan balik. Puan balik pukul berapa? 4.30. Saya kata, oh puan balik 4.30. Okey, insya-Allah tak lebih dari 4.30 saya akan selesaikan sesi kita ni. Lepas tu saya dah tengok jam. Saya tengok jam, masuk bilik, okey, kita buat rakaman, soal jawab semua-semua. Lepas tu saya kata, alhamdulillah puan, terima kasih, selesai. Sekian-sekian, saya pun tengok jam, tepat-tepat 4.30. Padahal saya tak tengok langsung jam, dia tengok 4.30. Saya kata, ya Allah, semua lancar, saya pun dapat makan, urusan selesai, orang pun tak marah. Mungkinlah tuan-puan fikir, alah takkan dia nak marah ku Ustazah Asma, kan? Tapi tidak, bukan sebab saya Ustazah Asma, tetapi kerana Allah telah menguruskan segalanya. Allah tahu kita lapar, Allah tahu saya perlukan masa, jadi Allah aturkan masa tu kita akan balik. Ya Allah, syukurnya. Anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, hidup kita ni memang bebanan banyak, ujian banyak, tapi itu bukan soal utama. Sebab memang kita akan diuji. Soalan utama adalah kita berputus dalam menguruskan ujian, menguruskan bebanan, menguruskan tugasan, menguruskan kamu pelatih, belajar stres. Tapi sejauh mana kita ada wifi connecting dengan Allah. Okey, kalau phone kamu tiba-tiba line tak ada, pergi satu tempat lain tak ada, kamu buat apa? Cari line, betul tak? Kamu mungkin naik bukit ku, ada line. Cari, rasa macam tak boleh hidup kalau tak ada line ni. Lepas tu padahal tak ada benda penting pun, tiba-tiba je, penting ni aku nak update dekat mak aku ni. Padahalnya mak tu nombor 20. Padahalnya dia tak boleh, tak ada line, tak boleh hidup ni tanpa tak connect dengan media sosial, tak connect dengan dunia luar ni. Jadi usaha cari line. Tapi kita sehari-hari kadang-kadang satu hari tak baca Quran tak rasa apa-apa. Satu hari tak istighfar tak rasa apa-apa. Satu hari tak zikir tak rasa apa-apa. Tak ada connection dengan Allah. Masa semayang pun tak ada connection. Masa semayang angkat takbir kosong, semayang rasa kosong. Lepas habis semayang, dia sambung balik stres. Padahal sepatutnya solat itu beri dia ketenangan, beri dia kekuatan, beri dia jalan keluar, tapi tak dapat. Masa sujud tu sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan pujian baginya. Tapi hati tak rasa puji Allah. Nabi sebut apa? Waktu paling dekat. Allah berfirman dalam hadis kudusi, situasi ataupun keadaan waktu aku paling dekat dengan hamba-Ku adalah pada waktu sujud. Tapi kita rasa jauh dengan Allah. Kita tak rasa dekat pun, tak rasa dekat. Allahu Akbar. Okey. Subhanallah. Okey, boleh teruskan ni? Nampak diam semua ni? Sedang memikir kan? Sedang fikir. Masya Allah. Jadi kita kembali pada soalan tadi, tuan-tuan, puan-puan, para pelatih. Sebenarnya masalah ke, ujian ke, cabaran tu lebih besar di luar ke di dalam diri? Dalam diri. Dalam diri. Setuju semua? Ada yang tak setuju ke? Boleh angkat tangan? Tak ada ya? Semua setuju. Alhamdulillah. Jadi saya nak tanya ibu-ibu ni. Sebenarnya yang menguji kita, suami kita ke diri kita? Oh, alhamdulillah, settle masalah. Maksudnya bukan suami yang menguji sabar kita ya. Sebenarnya diri kita yang tak sabar. Suami kita okey je. Walaupun dia lupa tarikh lahir ke. Oh, tak apa Alhamdulillah, tak apa. Masya Allah. Okey, Ustazah tanya pada pelatih sekalian, anak-anak, pelajar-pelajar. Sebenarnya ujian pesyarah ke, pesyarah yang garang tu ke, pesyarah yang banyak songeh tu ke? Bukan pesyarah kat sini ya, pesyarah sini semua okey. Ataupun nanti esok kerja, adakah pesakit tu ke yang menguji ataupun diri sendiri? Okey, esok kamu dah kerja tolong ingat, boleh ingat tak ayat ni? Okey, ini bukan nak blame diri ni. Bukan nak blame diri. Saya nak kita kembali sekejap kepada zikir yang saya sebut tadi. Zikir tadi tu sebenarnya adalah ketika Sayyidatina Fatimah sangat letih, sangat letih. Masa tu Nabi pergi ziarah Sayyidatina Fatimah, pergi ke rumah Sayyidatina Fatimah. Kalau kita baca kisah Nabi dengan Sayyidatina Fatimah, dia banyak kisah Nabi pergi ke rumah Sayyidatina Fatimah. Banyak. Jadi ibu-ibu, siapa kat sini anak dah berkahwin?
Siapa dah ada menantu angkat tangan? Okey, ada menantu. Kebanyakannya anak datang rumah kita ke kita pergi rumah anak? Anak balik rumah kita? Tunggu anak balik? Oh, ada juga gigi rumah anak. Okey. Subhanallah, kita jangan salah faham. Kadang-kadang ada ibu-ibu tak faham, zaman dah akhir zaman, dah nak kiamat, dunia dah terbalik. Sekarang ni kita kena pergi rumah anak, bukan anak datang rumah kita. Nak tunggu dia balik, tak balik. Asyik sibuk je. Tunggu balik, tak balik-balik. Kita je lah bang, pergi bang. Pergi juga tapi bebel. Kalau kita tengok sunnah Nabi, ataupun apa yang Nabi buat dengan anak-anak, memang Nabi selalu pergi rumah anak-anak. Kejap nak pergi tengok Fatimah, kejap pergi tanya khabar, kejap pergi ziarah, tengok cucu dan sebagainya. Jadi bukan satu kesalahan, bukan satu benda yang tak bagus atau tak baik pun dari sudut agama ataupun dari sudut adat ke apa ke. Ibu ayah pergi ziarah anak, pergi tengok keadaan anak sebab tahu mereka masih muda, tengah struggle, tengah sibuk, sama macam kita dulu juga pernah muda, sibuk, tak ada masa dan sebagainya. Satu hari Nabi pergi ziarah Sayyidah Fatimah. Lepas tu Sayyidah Fatimah tidur pada waktu yang tak biasa tidur. Kalau waktu duha mungkin nak tidur sekejap ataupun sore. Ini mungkin tak tahu. Tak ada exactly time bagi tahu pukul berapa, waktu bila Sayyidah Fatimah tidur. Ni mungkin lepas asar, wallahualam. Tapi bukan yang biasa tidur, yang elok untuk tidur. Bila Nabi tanya, kenapa ni Fatimah tidur pada waktu yang begini? Lalu Sayyidah Fatimah pun jawab, saya penat. Pendek je Sayyidah Fatimah jawab, penat. Siapa kat sini penat? Angkat tangan. Angkatlah tangan. Siapa penat? Oh, semua penat. Angkat semua, angkat semua. Penat. Tapi kadang orang lelaki, dia penat tapi dia tak tunjuk dia penat. Lepas tu tak nampak penat. Jadi bila dia cakap, bang kenapa penat? Penat? Oh, penat apa? Oh, ramai petikaikan orang lelaki. Macam orang lelaki tak boleh penat. Oh, perempuan je boleh penat. Dia lah terpaling penat. Bila suami balik je, dia muka tu sangatlah penat. Awak kenapa? Penat. Padahal sebelum suami balik, elok duk main phone, gelak-gelak, suka-suka duk WhatsApp. Segar je sebelum suami balik tu. Cergas je, jalan laju je. Tapi sebab nak perhatian, tiba-tiba terpaling penat. Okey. Zikir ini, sebab itu kalau Google, cari namanya zikir penat. Sebab Nabi bagi doa ketika Sayyidah Fatimah jawab, saya penat. Pernah tak? Kita penat tak tahu penat apa. Bila suami tanya, awak kenapa? Entahlah, saya penat. Penat apa? Entahlah penat apa. Tapi penatlah, penat. Penat. Penat, penat, penat. Awak tak faham penat. Saya penat dengan awak. Oh, suami pula kena. Saya penat dengan macam-macam masalah. Saya penat hadap anak-anak. Saya penat itu, saya penat ni. Kerja tak habis-habis, saya penat. Okey. Kalau cakap macam tu, itu bukan mahmudah lah, bukan sifat yang terpuji lah. Itu emosi lah, terlebih emosi. Tapi cara Sayyidah Fatimah jawab, bukanlah dengan emosi, tapi bagi tahu terus terang kepada ayahnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya penat. Lepas tu Nabi bagi zikir tu. Bila sebut zikir tu, pertama kita seru nama Allah, boleh ikut saya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Okey, ikut lagi sekali, tapi kali ni dengan maksud. Ya Hayyu, wahai Allah yang Maha Hidup. Ya Qayyum, wahai Allah yang Maha berdiri sendiri. Birahmatika, dengan rahmatmu. Astaghiitsu, aku mohon pertolonganmu. Aslih li, perelokkan bagiku. Sempurnakan bagiku. Permudahkan bagiku. Sya'ni kullahu, urusanku semuanya. Wala takilni, jangan engkau biarkan diriku.
ila nafsi, kepada diriku, tarfata ain, walau sekadar kelipan mata. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Indah tak maksud dia? Indah, luar biasa, sempurna, cover semua. Okey, mari kita perhatikan. Pertama, kita sebut nama Allah. Yang pertama nama Allah Ya Hayyu. Yang kedua nama Allah Ya Qayyum. Yang ketiga nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ada dalam birahmatika, dengan rahmatmu. Rahmat tu Ar-Rahman Ar-Rahim lah, dengan rahmatmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah berfirman, sekejap, tiba-tiba ni terlupa, sekejap. Firman Allah tentang perintah Allah apabila berdoa kena menyebut nama Allah. Okey, sebelum saya datang balik ingatan tentang firman Allah tu, saya baca hadis Nabi dulu. Nabi bersabda, Inna lillah tis'atun wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang membacanya, siapa yang menghafalnya, dan siapa yang beramal dengannya, dakhala jannah, dia pasti masuk syurga. Firman Allah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang bermaksud, bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi cara beramal dengan asma husna bukan sekadar nas'aluka ya man huwallahu alladhi. Itu kan kita panggil zikir ataupun menasyidkan asmaul husna. Tapi cara beramal adalah dalam situasi yang kita perlukan nama Allah apa yang berkait. Contoh, anak-anak, saya tanya anak-anak perempuan dulu. Kamu perlukan apa? Apa yang kamu perlu dalam hidup kamu? Sekarang kamu nak apa? Nak apa? Cakap-cakap nak apa? Tak dengar. Alah, lemah lembutnya, memang sopan santun, pemalu. Kita tanya mak-mak lah, mak-mak nak apa? Nak duit. Masya Allah, nak duit. Boleh. Tak salah. Sebenarnya, kita lebih layak meminta dunia dengan Allah lebih daripada orang musyrik meminta dunia. Sebab apa? Kita kan sujud kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Kita hamba Allah. Jadi dunia ni memang Allah buat untuk kita. Jadi tak ada masalah kita minta dunia. Tapi dunia tu kita minta untuk akhirat. Duit tu untuk apa? Guna untuk apa? Masya Allah. Walaupun untuk makan, tapi makan untuk ibadah. Okey, it's okay. Okey, kalau nak duit, nama Allah apa? Bila kita nak kaya, nak duit, kan? Nama Allah Asmaul Husna apa yang kita nak sebut dalam doa? Ya Allah, Ya Razak, yang memberi rizki kalau aku duit yang banyak. Contohlah, Ya Allah, Ya Ghani, yang maha kaya, Ya Mughni, yang memberi kekayaan. Jadi kalau aku orang yang kaya, yang dermawan, yang beriman, Ya Allah, yang sentiasa bersyukur kepadamu, yang bersedekah di jalanmu, Ya Allah. Contoh. Okey, lagi? Nak apa lagi? Oh, perempuan nak apa? Nak comel? Nak kurus? Nak suami? Oh, Masya Allah. Baguslah terus terang. Tadi malu nak cakap. Yang lelaki nak isteri tak? Nak isteri kan? Kalau nak cantik, subhanallah, nak cantik. Nama Allah Ya Badi'. Ya Allah Ya Badi', yang maha menciptakan keindahan maksudnya. Jadi kalau aku indah, zahir dan batinku, Ya Allah. Bila sebut pasal indah cantik ni, orang perempuan dia nak flawless, lepas tu nak kurus, lepas tu nak awet muda. Betul? Ya Allah. Okey, Alhamdulillah, tak apalah, memang itu. Orang lelaki pula nak apa? Tak adalah Ustazah, saya tak kisah, saya handsome, tak handsome. Dah memang tak handsome, macam mana? Okey, gurau-gurau ya. Tahu tak, dalam satu keadaan lelaki nilainya lebih tinggi berbanding perempuan. Orang perempuan dia meletakkan nilai dia sangat rendah apabila dia letak nilai pada zahir, pada fizikal.
Siapa yang meletakkan nilai diri dan dia sama ada dia letak diri dia ataupun dia menilai orang lain tu hidupnya lebih sempurna, lebih bahagia, syoklah jadi dia, kulit dia licin, tak ada jerawat, putih, lepas tu orang kaya, lepas tu bijak. Siapa yang menilai begitu, dia sedang menjadikan dirinya sangat rendah. Sebab itu orang lelaki kadang-kadang saya pelik ni nak tanya anak-anak muda ni, bila kali terakhir kamu cuci muka? Ha? Oh, cuci muka pagi tadi. Oh, yelah orang muda sekarang. Kamu pakai serum? Tak. Sekarang ni kamu keluar ni, kamu pakai sunscreen tak? Oh, sebagian besar tak, tapi ada yang pakai. Tapi ada orang lelaki semua hidup tak pernah cuci muka. Betul tak? Dia cuma pakai wuduk, betul? Oh, tengok dia orang berwuduk. Tapi hormon perempuan lelaki berbeza, kulit perempuan lelaki pun berbeza kan? Baik. Bila sebut pasal cantik, saya nak kita faham sesuatu, terutamanya bagi anak-anak muda. Saya memang nak sentuh bab ni, terutamanya anak muda. Okey, kalaulah kita ada kawan yang mana kita tengah ada masalah ni, kita tengah stres sangat, dan mungkin kalau kita cerita masalah kita ni akan buka aib kita juga. Masalah kita dengan mak, jadi kita macam nak luah perasaan pasal mak kita ni. Jadi aib lah tu, aib mak kita, aib kita. Kita gaduh dengan mak. Kamu akan cari kawan yang baik, yang boleh mendengar dan tak judge kamu, dan dia baik, dia tak judge kamu, dan kamu tahu bahawa dia akan beri nasihat yang boleh menenangkan hati. Ataupun kamu cari kawan yang hidung mancung, yang kulit halus mulus, yang cantik, yang tinggi lampai, apa-apalah kriteria dikatakan cantik. Kamu pilih yang macam mana? Jawablah, ke tak faham soalan? Yang pertama lah, yang pertama. Masa tengah ada masalah tu, nak cari kawan cerita masalah tu, pilih rupa ke? Kita pilih apa? Hati. Kita pilih hati. Kita pilih hati, bukan pilih rupa. Aku nak cerita kat masalah ni, mana yang paling cantik nak cerita masalah ni? Tak. Mana satu kawan yang paling faham yang paling memahami Maksudnya masa tu yang kita pilih adalah hati yang baik. Hati yang boleh mendengar kita. Hati yang boleh bagi nasihat. Jadi sebab itu yang sebenarnya yang paling kita perlu beri perhatian dan hargai atau beri fokus adalah hati kita. Hati kita. Okey, kalau di tempat kerja ataupun berkawan ataupun di mana-mana lah, yang menyejukkan hati itu rupa paras ke ataupun perangai akhlak? Ya, perangai akhlak. Bila ibu-ibu berdoa, ya Allah jadikanlah anakku penyejuk hati, adakah masa doa tu kita bayangkan muka dia yang cantik, anak lelaki yang handsome? Ke kita bayangkan akhlak anak? Akhlak anak, macam mana dia bercakap dengan kita, bagaimana dia hormat kita. Tapi manusia hari ini lebih banyak habiskan masa, habiskan tenaga dengan menguruskan zahir. Bila dia buka media sosial, dia tengok, wow cantik, lama tengok, wow handsome, bla bla bla, wow sadar, macam mana aku nak sadar macam ni, wow belajar uni tapi dah beli kereta, syok lah sekian-sekian. Kebanyakannya kita ni lebih beri penilaian seronok, bahagia, bertuah, semua bab fizikal. Betul atau tidak ni? Yang kita tengok kat media sosial tu, yang kita rasa bertuahnya dia, bestnya dia, syoknya dia, family dia bercuti mesti pergi luar negara, syoknya bercuti pergi New Zealand. Yang kita nampak semua benda fizikal, dan inilah yang syaitan mahu. Perasan atau tidak, syaitan bila dia sebut tentang kekurangan Nabi Adam, dia sebut pasal apa? Dalam Al-Quran, syaitan sebut apa pasal Nabi Adam? Kan syaitan kata, aku lebih baik daripada Adam. Dari sudut apa? Penciptaan. Dari sudut penciptaan, syaitan sebut apa? Dia dari api, Adam daripada tanah. Dia daripada api, Adam daripada tanah. Jadi dia mention apa? Dalaman ke luaran? Dia mention luaran. Dia tak mention dalaman.
Kekuatan manusia pada apa? Dalaman, pada hati. Ini yang tak ada pada binatang, ini yang tak ada pada malaikat, ini juga tak ada pada segala makhluk. Allah beri akal, Allah bagi nurani, akal. Okey, tengok kucing, tengok kambing, tengok lembu, beribu tahun dah, dia orang ada kemajuan tak? Ke kucing sekarang dah boleh buat rumah kucing sendiri? Kan zaman dah berubah. Kenapa dia orang tak berubah ni? Ke lembu dah sembelih sendiri sesama dia? Supaya kita saling memahami, kita dah kaji dah cara sembelih paling tak sakit. Jangan risau, ada doktor-doktor di kanan lembu. Tak ada, lembu macam tu lah daripada dulu, sebab tak ada akal. Manusia berubah tak? Berubah, kita berubah mengikut situasi, mengikut keadaan. Sentiasa berubah, teknologi sentiasa berubah. Jadi yang berubah tu fizikal ke, mental ke, rohani ke, akal ke? Akal yang sentiasa berkembang. Fizikal manusia tak berubah, samalah. Jari ada berapa, badan, mata apa, semua sama. Sebab itu kalau kita tengok syaitan, dia suruh kita ni, mindset kita ni, dia buat perbandingan tu je. Dia daripada tanah, aku daripada api, aku lebih baik. Sebab kalau kita tengok, api memang nampak power. Tanah kotor, tempat pijak, macam tu je, lecah, busuk. Apa sangat manfaat tanah tu. Api macam-macam boleh buat, powerful, semua orang takut api. Jadi dia beri kefahaman kepada kita ni manusia, bahawa keutamaan ataupun pandangan utama tu adalah pada fizikal. Dia mention tu je. Padahalnya dia tak buat perbandingan dari segi akal. Memang manusia lebih hebat. Lepas tu syaitan janji apa? Syaitan janji apa anak-anak? Dalam surah, saya tak ingat surah apa, saya tak ingat, tapi ayat pun saya tak ingat, tapi maksudnya begini. Dan apabila, Allah berfirman yang bermaksud, dan apabila syaitan meminta tangguh dengan Allah, maka Allah beri dia penangguhan. Siapa boleh cari ayat apa? Saya cuma nak kamu cari sendiri je. Nanti cari sendiri, saya pun nak carilah. Boleh cari tak? Tim, kalau, sebab ayat ni sangat bagus, ini antara penyelesaian kepada tajuk kita hari ini. Jawapan kepada tajuk kita hari ini. Okey. Surah apa ya? Yang syaitan minta tangguh dan syaitan kata dia akan jadikan kita ni seorang yang tidak bersyukur. Nanti saya tunggu tim saya bagi maklumat. Dia akan bagi ni. Okey. Surah Ar-Ra'd ke? Syaitan minta tangguh umur, panjang umur. Ada tak siapa-siapa search dia jumpa ayat apa? Okey, sekejap saya akan bagi tahu sikit lagi. Surah Al-A'raf. Surah Al-Hijr ayat 36. Okey, nanti saya tunggu ayat dia. Surah Al-Hijr. Sekejap, saya takut bukan ayat dia. Okey, surah Al-A'raf. Surah Al-Hijr tu betul juga, tapi ayat yang saya maksudkan adalah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Okey, semua boleh cari sekarang surah Al-A'raf ayat 14. Surah Al-A'raf ayat 14. Kita study sikit, kita tadabbur ya. Boleh cari, sekarang dibenarkan tengok phone. Tadi saya tak bagi kan? Sekarang kena pegang phone. Okey, cari surah Al-A'raf ayat 13, 14, 15 kita akan baca sampai ayat 16, sampai ayat 16 kita akan baca. Okey. Jumpa dah semua? Jumpa, ini tentang kita ni. Ini tentang kita, iaitu tentang janji dan sumpah syaitan dia nak buat apa pada kita. Ini cara kita nak tahu taktik syaitan nak memusnahkan kita. Ada dalam ayat ni. Okey, insya-Allah kita baca. Kalau kita tengok ayat 13 sebenarnya ada kaitan dengan kita juga, iaitu tentang kalau kita tengok ayat 13 ke atas, ia tentang kisah Nabi Adam makan buah larangan sampai diturunkan ke bumi sekian. Tapi kita akan baca ayat daripada ayat surah. Okey, kita baca sama-sama boleh serentak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tak dengar suara, baca sama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni akhruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Allah berfirman dalam surah Muslimat. Kalau kita tengok tafsir ayat ni dalam kitab tafsir, iblis, syaitan, dia tak mati. Dia minta tempoh dengan Allah, dia panjangkan umur, tapi dia tetap menua. Sebab itu kalau Allah buka hijab untuk melihat rupa iblis, syaitan, sangat buruk. Ibaratnya mata dia tu jatuh ke bawah dah, terlalu tua. Pipi semua dah bergayut sampai bawah dah, dia sangat tua. Tapi dia tak mati, dia minta tempoh. Lalu Allah jawab, ya, kamu diberi tempoh suatu masa yang tertentu, iaitu sebagaimana iblis minta tu. Dia akan tamat tempoh sama dengan tamatnya dunia ini. Lepas tu tengok pada ayat seterusnya, ayat ke-16. Iblis pun berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan yang menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Tengok perkataan iblis, dia salahkan siapa dia sesat? Dia salahkan Allah. Cara iblis ni, dia hasut kita, apa-apa berlaku salahkan orang. Aku ni jadi macam ni sebab mak bapak aku lah. Aku ni ada childhood trauma. Masa kecil, bapak aku bla 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 bla. Sebab tu aku jadi macam ni. Saya bukan menafikan childhood trauma ya. Saya bukan menafikan. Saya ada banyak kes. Saya dulu pundingkan rumah tangga. Macam kaunselor. Hari-hari lebih kurang 5-6 kes saya handle. Rumah tangga ke, ibu bapa bawa rujuk anak ke. Latar belakang saya sikit lah. Bukan apa, bila cerita latar belakang pengalaman, ada trust lah sikit. Dulu saya penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga Islam. Saya dulu pegawai JAKIM. 9 tahun JAKIM. Dihantar bertugas ke Jabatan Besar Negeri Sembilan. Saya ketua unit runding cara. Kaunselor lah, handle masalah rumah tangga, masalah umum, bukan rumah tangga saja, masalah remaja lain-lain. Lepas tu penolong pengarah bahagian halal. Sebab tu saya kadang bercakap pasal isu halal juga. Tahun 2017 saya resign dan sepenuh masa jadi pendakwa dan juga usahakan apa yang diusahakan sekarang. Jadi saya nak sebut, ramai mana yang datang, orang perempuan ke perempuan lah, ramai datang mengadu. Datang dengan 90% dia salahkan orang lain. Semua suami yang salah. Kalau masalah dengan menantu, semua menantu yang salah. Kau datang mengadu masalah anak, semua anak. Anak ni tak bersyukur, anak ni saya besar kekasih saya bla 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 bla, sekian-sekian. Sampai manusia, kita tak nak tengok apa salah kita, apa kurang kita, apa masalah kita sebenarnya. Kenapa Allah uji kita keliling sekian-sekian? Berapa lama kamu nak salahkan mak ayah? Sedangkan kamu dah diberi ilmu. Kamu dah diberi panduan. Bagaimana nak sabar, bagaimana nak redha, nak bersangka baik dengan takdir Allah. Ramai mana umur dah 18, 19, 20 patut dah matang. Dah boleh berhenti menyalahkan mak ayah. Saya bukan nak defend mak ayah ni. Memang betul ada anak-anak diuji dengan ayah ataupun ibu yang tak adil. Dia lebihkan abang, lebihkan kakak, lebihkan adik. Aku ni bukan anak kesayangan, aku ni kurang bijak, aku ni kurang lawa, aku ni kurang handsome. Aku ni anak yang memang mak ayah tak sayang. Lepas tu kita bawa bisikan tu. Padahal kita dah sekolah rendah, dah sekolah menengah, kita dah belajar ilmu agama, kita dah baca Quran, tapi kita tak baca maksud Al-Quran. Sepatutnya kita dah boleh bentuk diri kita sendiri dah. Sebab kita hidup untuk hari ini dan akan datang, bukan hidup untuk masa lalu. Kamu kena lepaskan masa lalu. Kamu kena nekat daripada ujian yang berat daripada kecil itu. Kamu nak jadi orang yang luar biasa, orang yang kuat, orang yang tenang, orang yang redha. Barulah kamu nampak langkah di depan kamu bercerah, bercahaya anak-anak. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, syaitan memang menyalahkan Allah, bukan menyalahkan ni. Menyalahkan Allah direct. Tengok ayat syaitan. Oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi manusia, mereka tu manusia, dari menjalani jalanmu yang lurus. Dahlah dia salahkan Allah. Dia dendam. Ramai orang macam ni. Dia salahkan mak ayah, dia dendam dengan mak ayah. Dia salahkan rakan sekelas, dia dendam dengan rakan sekelas. Memang betul rakan sekelas tu khianat, fitnah kita. Tetapi kalau kita simpan dendam,
Yang paling tak tenang orang yang khianat tu ke kita? Kita yang paling tak tenang. Sebenarnya memaafkan orang bukan wajib. Kenapa tiba-tiba saya sebut macam ni? Itu pilihan. Dan tak berdosa kalau tak boleh maafkan. Contoh ada orang khianat, dia fitnah kita sampai nama kita buruk. Kita pun sebut dengan Allah, ya Allah, aku serahkan dia padamu ya Allah. Dia fitnah aku ya Allah. Engkau maha melihat, engkau maha tahu segala-galanya. Sebab dengan Allah kita tak perlu cerita detail. Ya Allah, sedihnya aku kena fitnah, tahu tak ya Allah, dia fitnah aku macam ni. Lepas tu kan dia hasut orang lain pula. Lepas tu dengan Allah kita tak perlu cerita, dan Allah tak judge kita. Kita kalau nak cerita dekat orang, lepas tu kita pun rasa macam, orang ni faham tak? Lepas tu kita pun jumpa balik, engkau lupakanlah apa aku cerita ya, aku tarik balik. Mana boleh? Manusia nilai dia berbeza. Okey, lepas tu kan, minta maaf lah, gelip-gelip. Baru saya perasan, gelip-gelip betul. Saya beli dekat Madinah, dekat Mekah. Sebenarnya telefon saya selalu hilang. Saya kan kalau dah sibuk-sibuk, saya letak entah ke mana. Kalau turun program, staff selalu tak tolong cari telefon saya. Contoh dekat Perkapuan Hijrah. Sekarang dikata Ustazah dah pasang yang gelip tu, kami dah nampak dari jauh mana telefon Ustazah. Contoh kan, tiba-tiba buat live layan orang, saya tinggal je kat mana-mana. Macam tu lah. Tapi gitulah antara tujuannya. Tak pernah ada gelip-gelip ni. Minta maaf kalau mengganggu sikit ya. Cantik ke? Biasalah, kita kan melihat luaran. Okey, subhanallah. Nampak tak syaitan? Pertama dia salahkan Allah, kedua dia berdendam. Lepas tu dia lepas dendam pada siapa? Pada manusia. Dia kata akan menghalangi. Tengok ayat seterusnya, ayat terakhir yang kita nak baca. Kemudian ni syaitan cakap ni, kemudian aku datang kepada mereka, iaitu manusia kita lah, dari hadapan mereka, serta dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Ui, dahsyat. Syaitan cakap apa? Syaitan akan datangi kita dari depan kita, dari belakang kita, daripada kiri, daripada kanan. Dan nekat syaitan adalah untuk jadikan kita hamba Allah yang tidak bersyukur. Hamba Allah tidak bersyukur. Dia punya sumpah tu depan Allah, maksudnya apa jua cara, kiri, kanan, depan, belakang, semua menjadikan kita jadi tak bersyukur. Kalau anak-anak tidak bersyukur, mak ayah mesti ada kekurangan. Mungkin mak ayah tu pun tak dapat pendidikan dulu, tak ada ilmu agama. Lepas tu mungkin background mak ayah tu pun dibesarkan kasar, sebab tu dia kasar pula dengan kita. Lepas tu ada mak ayah tak kerti tunjuk kasih sayang. Rupanya dalam mak ayah kita membesar pun, mak ayah ataupun atuk nenek tak pernah cakap pun sayang pada mak kita. Sebab tu dia pun tak kerti nak tunjuk kasih sayang. Saya kalau ada klien, saya akan tanya latar belakang. Datang mengadu mak ayah, lepas tu barulah anak tu, betul lah, sebab itu mak saya selalu marah saya. Saya kadang tengok mak saya kena marah lagi dengan nenek. Kadang nenek cakap kasar, mak kamu pun tertekan, jadi sekarang kamu pun jadi masa. Saya kesian dekat kamu, mak kamu pun saya kesian. Jadi macam mana saya nak buat? Ustazah, saya macam stres lah cara mak saya gini-gini. Banyakkan doa. Doa, Nabi sebut apa? Doa silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang Islam, orang beriman. Okey, nak kembali pada sumpah syaitan. Perasan tu tidak, hari ni ramai orang, contoh tak nak hijrah. Saya belum dapat hidayah. Dia salahkan Allah. Siapa beri hidayah? Allah beri hidayah. Nanti aku dapat hidayah, aku semayang lah. Nanti aku dapat hidayah, aku tutup aurat lah. Aku akan tudung lah. Nah, macam mana belum dapat hidayah? Sekarang hidayah ni siapa yang beri? Kita tahu hidayah daripada Allah. Macam ayat syaitan tanpa sedar. Syaitan kan menyalahkan Allah. Wahai Tuhan, kerana engkau yang menyebabkan aku sesat. Pernah ya, saya ceramah, depan saya ni adalah pelaku jenayah syariah yang kena tangkap khalwat, yang kena tangkap minum arak, tangkap judi. Ni dulu saya ceramah masa kerja Jabatan Agama. Dalam dewan tu semua pelaku jenayah syariah. Lepas tu ada depan saya perempuan, lepas tu perempuan lah, isteri orang, dia kena tangkap khalwat dengan suami orang. Lepas tu saya camah-camah, kita buka soal jawab. Lepas tu tahu soalan dia apa? Dia kata, Ustazah, dah takdir Allah saya buat maksiat. Nah, macam mana? Saya tak boleh nak lawan takdir Allah. Allah dah takdirkan waktu macam ni, sekian, saya terjebak dengan maksiat, saya leka, saya lalai. Dah Allah aturkan macam tu. Macam mana? Saya tak boleh nak lawan. Saya pun tengok je dia. Saya pun kata, oh takdir Allah, kamu buat maksiat. Jadi, yelah nak macam mana? Saya hamba Allah. Oh, kau main lagi kan? Lepas tu saya masa tu ada botol. Ibarat macam ni lah.
Saya pun buat gaya nak pukul dia. Macam nak pukul kepala dia lah. Lepas tu dia terus macam tu. Saya kata, kenapa puan? Yelah, dah kenapa Ustazah nak pukul saya? Lepas tu, kenapa awak tak serah pada takdir? Kalau kena, kena. Kalau tak kena, tak kena. Awak duduk je lah. Tak perlulah nak berusaha apa-apa. Serah je pada takdir. Sebab awak tu pun awak macam tak boleh nak fikir kan. Sebab memang takdir awak berkhalwat. Tak tahulah dah sampai berzina atau tidak. Tapi kena tangkap tu dalam keadaan berduaan lah. Dalam hotel ke apa ke. Lepas tu saya tanya dia. Saya tak pukul dia lah, saya tanya dia. Kalau saya pukul kepala awak berapa kali. Lepas tu saya cakap dekat awak, dah takdir Allah saya pukul awak, nak macam mana? Saya tak ada pilihan. Awak boleh terima tak jawapan saya tu? Kalau saya pukul, lepas tu kan sampai berdarah, lepas tu saya jawab, ya Allah, dah takdir Allah saya pukul awak. Saya tak ada, saya dah tiba masanya saya pukul awak. Saya tak boleh. Dia kata, mana boleh Ustazah salahkan takdir? Itu pilihan Ustazah nak pukul saya. Saya cakap, samalah puan, itu pilihan puan nak khalwat. Allah dah beri akal, Allah dah beri ilmu, tahu benda tu salah. Jadi berhenti menyalahkan Allah. Berhenti. Kadang-kadang punca tekanan, sama ada tempat kerja, kat rumah ke, daripada suami ke, daripada anak ke apa, tanpa sedar, kita mempertikaikan aturan Allah, ujian Allah. Allah berhak uji kita. Itu memang dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia iaitu Allah yang menjadikan hidup kamu dan mati kamu untuk diuji. Sebab itu kalau kita tanya, ya Allah kenapa kau uji aku macam ni? Memang itu hak Allah, kita hamba Allah. Allah nak uji kita, itu hak Allah nak uji kita. Kenapa kau uji aku bentuk macam ni? Itu hak Allah. Tapi tujuan Allah uji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menilai kita, siapakah yang amalannya paling baik. Sebab itu sebenarnya kita ni mampu beramal, mampu sebut Allah ujian. Sebab nikmat ke sebab ujian? Kita ingat Allah sebab nikmat ke sebab ujian? Sebab ujian. Kalau tak ujian, kita mungkin tak cari Allah, tak dekat dengan Allah. Bukan senang nak dekat dengan Allah sebab nikmat, bukan senang. Contoh. Kita nak start kereta. Tiba-tiba tak hidup. Tak hidup. Ini kalau siapa guna kereta kunci lagi lah. Sekarang ni tekan kan. Tapi banyak lagi yang kunci. Tak hidup. Masa tu kita buat apa? Buat apa kalau kunci kereta tak hidup? Kunci kereta tak hidup. Kereta tak hidup. Buat apa ibu-ibu? Buat apa? Ya, zikir. Mulalah kita. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu buka perlahan. Lepas tu tak jadi lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Macam-macam zikir keluar. Sebab dah lah nak cepat apa minta. Lepas tu bila buka, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Masa diuji, kita akan sebut nama Allah dengan betul-betul dengan hati. Tapi waktu buka, tak ada masalah, buka je ni, bismillah pun tak. Waktu dekat highway, tiba-tiba minyak dah tinggal merah. Lepas tu tengok jarak yang terdekat, lagi 50 km. Lepas tu suami tengah bawa, suami cakap, lagi 50 km ni. Kalau ikutkan minyak ni 10 km pun tak lepas ni. Jadi isteri duduk kat sebelah buat apa? Istighfar tak berhenti. Tadi main telefon, dengar lagu itu ini, tutup lagu entah. Ya Allah bang, betul ke? Okey bang, kita istighfar banyak-banyak, insya-Allah Allah tolong kita, insya-Allah. Abang bawa slow-slow je, aircon tutup, buka sikit je, macam-macam tips. Lepas tu laki bini duk istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah biarlah sampai, ya Allah, ya Allah biarlah sampai. Akhirnya sampai, ngam-ngam. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah engkau maha baik ya Allah. Tapi waktu minyak penuh je, ada istighfar? Tak ada. Waktu minyak penuh, tekan minyak sedap apa, tak ada masalah, tak ada ujian. Abang, awak nak lagu apa pula? Jom nyanyi sama-sama.
Sebab itu sebenarnya bukan senang dalam nikmat kita nak betul-betul jadi hamba Allah yang ingat Allah, dekat dengan Allah. Sebab itu hak Allah nak uji kita. Tapi syaitan ajar apa? Tadi tu, konsep tu tadi. Syaitan kan dia sebut apa? Manusia daripada tanah, aku daripada api. Sebab itu syaitan uji kita, syaitan bisik kita hal-hal berkaitan dengan fizikal, bukan hal berkaitan hati. Jaranglah manusia stres. Kenapa ni stres? Saya stres lah tengok orang tu semayang banyak. Saya stres lah dia baca Quran 2 muka surat saya tak kaya lepas solat. Tetapi manusia, walaupun dia tak cakap, dia ada tekanan bila dibandingkan hal-hal fizikal dalam hidup dia. Dia tengok cermin, kenapalah hidung aku kembang, kenapa kulit aku gelap, kenapa jerawat penuh muka, kenapalah mulut aku moncong, kenapalah aku lahir mak ayah aku macam ni. Kalau lahir anak raja kan senang. Nak jadi anak raja, untunglah lahir-lahir jadi anak raja. Kenapalah aku gemuk macam ni, kenapalah aku pendek, kenapalah aku ni, kenapalah ni. Syaitan dia main bisik benda-benda fizikal je. Bak harta, bak nama, bak keturunan, bak masyhur tak masyhur, supaya menjadi hamba Allah yang tak bersyukur. Itu sumpah syaitan. Setuju atau tidak ni? Dia akan uji apa? Suami aku tak romantik lah, tak pernah buat surprise. Dia akan beri kita supaya melihat benda-benda ni. Esok kerja kamu akan diuji pula. Ada sepupu balik kampung, kerja ni tak susah mana, gaji lebih besar. Aku gaji kecil dalam kerja ke hospital, dalam ngadap patient, lepas tu ngadap doktor, lepas tu ngadap ni tu ini. Kalau tak faham konsep ni, kamu tak faham hari ni konsep ni, kamu akan nampak ujian daripada luar akan menguasai diri kamu, dan kamu akan rasa kamu serba kekurangan. Hidup kamu ini seolahnya tak bertuah, selalu malam. Jadi subhanallah, tengok masa, sepatutnya habis pukul berapa? 10.45 9.30, 10.30, 10.45. Pukul berapa? Sekarang 10.48. Kita habis pukul 11. Boleh? Lebih kurang 10 minit lagi. Last ni saya nak buka kepada soalan. Boleh ya? Saya suka kalau soalan ni daripada anak-anak muda ni. Boleh tak nak satu soalan daripada anak lelaki, satu soalan daripada anak perempuan? Pelatih lelaki, satu soalan pelatih perempuan. Saya pergi dekat, boleh ya? Tak apa dik, awak tak gerak pun tak apa, pusingkan je kamera. Nak tengok dekat sikit. Masya Allah. Ini mak-mak ke depan? Oh, mak-mak ni, Masya Allah. Pelatih kat belakang. Oh, takut kena tanya. Okey. Ni anak-anak muda yang hebat ni. Masya Allah, handsome, soleh-soleh, semayang tak tinggal. Betul kan? Baca Quran setiap kali lepas solat. Amin, Masya Allah. Siapa nak tanya soalan? Ui, bagus, berebut. Bagi tepukan. Sebab dua orang dia berebut. Ini luar biasa. Sebab Ustaz banyak pergi ceramah universiti ke apa ke, bila tanya soalan tak nak tanya. Oh, hebat pensyarah-pensyarah di sini ya. Membentuk dia orang ni, ingin tahu, beri perhatian. Okey, kita bagi orang depan dulu, lepas tu kamu okey. Sebentar, terima kasih kepada Waka. Sebentar, cara untuk hilangkan stres sebenarnya. Okey. Tepukan gemuruh. Bagus soalan, macam mana nak hilangkan stres kan? Okey. Terima kasih. Kita pergi pada yang kedua bertanya. Sila. Apa nak tanya kan? Okey. Assalamualaikum Ustazah. Saya Ahmad Syawqah bin Ahmad Syahnawi. Saya tak tanya, cuma saya beritahu macam ni. Okey. Macam mana kalau hidup saya jadi tak percaya sesiapa sahaja. Itu je. Punca tak percaya? Sebab apa tak percaya? Tak dapat tanya awak dah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Soalan yang sangat bagus, bagi tepukan. Okey, soalannya macam mana nak hadapi, nak kawal, nak stres kan? Lepas tu yang kedua, macam mana kalau saya jenis yang tak percaya pada siapa pun tak percaya.
Dia banyak faktor lah tu. Saya nak pergi dekat saya lalu depan Okey. Sebab anak-anak kita ramai duduk sebelah sini pemalu. Masya Allah ibu-ibu. Okey, balik ni kita dengan suami kita, bang saya yang salah bukan awak. Kan? Kita yang kurang sabar, bukan sebab dia yang menguji sabar. Okey, anak-anak sekalian, Masya Allah. Okey, siapa nak tanya soalan, angkat tangan. Hujung tu nak tanya. Meh. Ini pelatih juga. Wah, terbaik, berani, bagi tepukan. Okay. Ustazah, macam mana saya nak didik saya untuk tak rasa malu nak minta doa dengan Allah? Masya Allah, syahdunya soalan. Tepuk-tepuk. Rasa malu nak minta doa dengan Allah. Ya, ada orang rasa dia tak layak nak minta. Sebab apa? Rasa tak baik, rasa tak bagus, rasa banyak dosa, rasa banyak buat salah, betul? Rasa macam nak minta tu tak layak. Masya Allah. Okey, satu lagi soalan. Okey. Wah, berebut. Angkat laju-laju. Okey, sila. Macam mana kalau kita rasa hati kita kosong, lepas tu kita nak balik cari, nak konsisten cari balik Allah tu, tapi tak boleh. Dah cari tapi stay sama. Rasa kosong. Rasa kosong. Masya Allah. Bagi tepukan gemuruh. Alhamdulillah. Soalan semua soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Memanglah. Soalan lelaki pun luar biasa. Macam mana? Ya, kebanyakannya soalan berkaitan dengan apa? Hati. Perasan tak? Soalan anak-anak kita semua berkaitan dengan hati. Stres juga hati. Lepas tu tak percaya pun pasal hati. Lepas tu kita rasa tak layak nak berdoa dengan Allah. Lepas tu yang keempat, bagaimana kita nak atasi jiwa rasa kosong. Zikir rasa kosong, baca Quran pun rasa kosong, semayang pun rasa kosong. Okey, subhanallah. Tak lama dah ni, 10 minit lagi kita nak habis ya. Berjuang 10 minit lagi ni. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, saya jawab soalan pertama dulu. Hadapi tekanan. Terima kasih. Semua orang ada tekanan. Budak kecil ada tekanan tak? Baby ada tekanan tak? Okey, kita kan masa kecil tak sabar nak sekolah rendah. Kalau anak saya gitu kan. Tak sabar ni nak masuk sekolah rendah ni, yang tadika ni. Nak sekolah sama dengan abang ke kakak. Lepas tu dah sekolah rendah, kita nak apa? Tak sabar nak masuk sekolah menengah. Bela sekolah menengah, masuk sekolah rendah. Tak sabar nak habiskan. Sebab budak sekolah rendah kan budak. Tengok abang-abang kakak sekolah menengah, wah best lah. Dah masuk sekolah menengah tak sabar apa? Tak sabar nak masuk universiti, betul tak? Macam kamu tak sabar ni, dah masuk universiti tak sabar apa? Tak sabar nak kerja. Bestnya kerja, bestnya tak sabar nak kerja. Nanti boleh beli kereta, boleh beli rumah, boleh ni, betul tak? Dah kerja nak apa pula? Nak kahwin. Tak sabar nak kahwin, bestnya kahwin, bla 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 bla. Lepas tu dah kahwin nak apa pula? Bestnya nak ada anak, bestnya nak anak. Dah dapat anak, nak apa pula? Nak pencen, tak sabar nak pencen, nak cucu. Lepas tu bila dah dapat cucu, tengok cucu. Seronoknya jadi budak-budak, tak ada benda nak dipikir. Hidupnya seronok aja. Dah jadi nenek dah ni, nak patah balik pula nak jadi budak. Faham tak? Apa mesej yang saya cuba sampaikan? Okey anak-anak sekalian, masa kita belum sampai tu kita nampak best je. Betul tak? Bestnya jadi sekolah menengah, bestnya sebab kita belum sampai. Dan sekarang kita rasa macam tak syok hidup kita sekarang ni. Sekolah rendah ni tak syok, sekolah menengah tak syok. Padahal masa sekolah rendah dulu kita nampak dunia sekolah menengah tu syok, best. Sebelum kahwin nampak syok je orang yang kahwin tu. Jadi kita nak masuk dunia tu. Dah masuk dunia, bagi nasihat korang, baik kau tak payah kahwin lah. Stres lah hadap bini, better kahwin lah. Stres hadap laki, lagi-lagi kalau pengotor. Padahal dulu dia juga tak sabar nak kahwin, syoknya kahwin. Ini kenapa saya jawab macam ni kepada tekanan. Tekanan ni bukanlah kita kata, sebab saya ustazah, saya penceramah.
Kalau tanya psikologi akan jawab lain lah. Tanya kaunselor jawab lain lah. Tetapi memang berbalik kepada kita kena menjadi seorang yang bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Bukan saya tak kata kamu bersyukur. Alhamdulillah kita semua bersyukur. Okey, saya bagi tips. Macam mana bila kita hadapi tekanan kan? Bila kita hadapi tekanan, sedang stres, sedang tertekan ni. Bukan senang waktu tu kita nak bersyukur, kecuali ada kekuatan roh kita connecting dengan Allah. Connected. Berhubung dengan Allah. Itu je cara. Sebab itu Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya senya. Soalannya ini je satu-satu cara, tak ada cara lain. Hanya senya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya senya jiwa kamu hanya senya dengan berzikir kepada Allah, jiwa kamu akan tenang. Tak ada yang kedua, ketiga, keempat, tak ada. Ayat ini menyatakan satu-satunya cara untuk kamu stabil emosi stres kamu, stabil masalah kemurungan kamu, stabil sekian-sekian adalah dengan ingat Allah. Bila sebut zikrullah ada 3. Zikir bil lisan dengan lidah, sebut subhanallah, contoh dan zikir dengan hati. Hati ni rasa Allah, maha suci Allah, supaya Allah menyucikan hati kita daripada kotoran, kita menyucikan Allah daripada perbuatan syirik. Akal kita pula, itu kata zikir pada lidah, zikir pada hati, zikir pada akal, membayangkan kuasa Allah dan sebagainya. Lepas tu, ada yang keempat iaitu zikir bijawareh, iaitu dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Saya cerita ringkas, anak-anak. Saya pun hari-hari ada tekanan. Siapa tak ada tekanan? Hari-hari ada tekanan. Masa tu saya bekerja. Ni zaman saya bekerja. Ada hamba Allah ni saya tak tahu kenapalah. Dia macam benci sangat saya. Yelah, ada sebab lah orang benci tu ya. Saya masuk-masuk tu jadi pegawai kan. Masa tu S41. Jadi saya jadi pegawai dah lah. Tak ada pengalaman, tak ada ilmu. Muda lagi umur 25. Tu jadi pegawai. Orang bawah kita pula kerja dah dekat 30 tahun, 20 tahun. Jadi bukan senang. Kita pula banyak tanya. Padahal kita pegawai. Ada orang nak layan, ada orang tak ada layan. Lepas tu, ada wanita ni kenapalah tak suka sangat. Dia panggil saya dengan macam-macam panggilan. Hei perempuan. Dan ada lebih kasar daripada itu. Saya tak nak sebut. Dia maki, dia hina. Lepas tu, dia mempengaruhi orang lain juga untuk benci saya. Sebab bila saya masuk, macam-macam saya tegur. Bertepuk-tepuk laki perempuan saya tegur, tepuk bahu saya tegur tu. Mungkin jadi orang tak suka lah kan. Lepas tu sikit ajak. Pagi-pagi ajak ngaji. Ada orang memang tak suka. Kita nak buat perubahan kan dalam satu pejabat. Lepas tu saya pun memang masa tu stres sangat. Saya pergi keluar daripada pejabat. Ada tangga naik ke bumbung tapi tutup. Saya pun duduk kat tangga tu menangis-nangis kat situ. Sebab apa tak tahan dah. Dengan dibuli, dengan dipulaukan. Tertekan sangat-sangat dah. Lepas tu saya pergi kat tangga. Saya boleh bayangkan soal situasi tu saya lalui kan. Saya pun sebut macam ni. Ya Allah, saya serahkan masalah saya ni kepadamu sepenuhnya bulat-bulat. Saya serahkan sepenuhnya ya Allah. Saya tak berdaya. Saya tak mampu. Saya tak sanggup. Saya tak larat. Saya dah penat ya Allah. Tolong ya Allah. Saya serahkan masalah ni kepadamu bulat-bulat ya Allah. Saya serahkan bulat-bulat. Macam itulah. Lepas tu, bila dah bercakap macam tu dengan Allah, barulah saya rasa lapang, saya rasa tenang. Tapi tak tahu lagi nak buat apa ni, macam mana cara. Saya serah. Sebab saya dah serah. Saya dah serah daripada Allah. Serah betul-betul. Bayangkan ujian tu berlaku sebenarnya lama. Setahun lebih macam tu lah. Macam-macam cara. Tapi rupanya sebelum ini saya belum serah betul-betul pada Allah. Saya tak betul-betul. Saya macam mungkin doa tak khusyuk, tak menangis-nangis, tak beria. Macam tu lah. Lepas tu saya masuk. Saya pun duduk dalam bilik pejabat. Lepas tu pergi makan tengah hari. Allah beri ilham saya beli mi kari. Mi kari ke laksa saya tak ingat dah. Saya pun terdetik nak beli makanan tu, nak beri kepada hamba Allah tu dan beri kepada orang lain. Saya bungkus-bungkus saya bagi. Bukan tak pernah belanja orang makan, belanja. Tapi hari tu saya beli dengan doa. Ya Allah, lembutkanlah hati dia ya Allah. Lepas tu saya pun bagi. Ini mi kari untuk akak. Okey, ini untuk akak. Hah? Dia macam terkejut. Untuk aku ke? Ya kak, untuk akak.
Okey, terima kasih. Macam tu kan. Tapi sejak daripada tu, dia berubah. Dia berubah, dia lembut, bahkan dia pula defend. Kau jangan nak kacau Ustazah Asma. Kau nak ni, kau hadap aku dulu. Dia ada yang jenis gangster-gangster kasar-kasar macam tu kan. Kakak kawasan. Saya terbalik pula, dia pula yang jaga kita. Ia bukan pasal mikari, dia bukan pasal tu. Tetapi kadang-kadang Allah uji kita dengan tekanan untuk dengar satu ketika kita doa betul-betul, serah betul-betul. Tapi kadang-kadang kita nak sampai tahap tu, ia situasi yang betul-betul terduduk. Kita tak berdaya betul-betul. Sebelum itu kita sandarkan pada daya kita. Aku mampu lembutkan hati orang. Aku boleh settlekan masalah aku sendiri. Aku boleh buat dia suka pada aku. Adalah cara. Tapi tak berdoa sungguh-sungguh dengan Allah. Wahai anak-anak sekalian, dari pengalaman dan pengamalan, saya juga banyak kali fail dalam hadapi ujian. Banyak kali. Saya gagal hadapi dengan emosi yang tak menentu, dengan marah yang tak sepatutnya, dengan buat benda yang tak sepatutnya. Saya dah fail banyak sangat dan saya banyak sesali. Tapi saya tak tutup kisah penyesalan tu. Sekadar tu saya belajar. Saya berubah, saya cuba ubah. Jadi isi lebih tenang, lebih membahagiakan. Suami saya tengah rakam saya tu. Kebetulan pula suami saya rakam. Suami saya kadang-kadang dia rakam, lepas tu dia share dalam grup anak-anak. Lepas tu kan, Alhamdulillah, kadang-kadang dia pun puji isteri dia. Saya pun puji dia. Macam itulah dengan anak-anak kan. Supaya anak-anak jadi inspirasi. Terharu tak suami rakam kita? Terharu lah kan? Terharu. Masya Allah. Ataupun dia nak rakam sebagai bahan bukti. Ni dulu ceramah kat orang pandai. Mungkin bahan bukti. Tak. Suami saya okey. Masya Allah. Jadi bukan senang suami nak dengar isteri ceramah sampai 2 jam nak duduk ya. Dia boleh je ada pilihan pergi keluar. Saya pun tak larang main phone ke apa, ada urusan. Tapi pada awal sampai akhir boleh tak bagi terpukar gemuruh pada suami saya? Tapi Ustaz Ustaz Izhan, kasih Ustaz datang. Masya Allah. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan. Jadi kita jangan anak-anak, kamu pun akan sampai tahap. Biar kamu belajar dengan kegalan lawan emosi dan stres. Dan kamu kena nekat, kamu nak jadi lebih tenang sebab tenang menyelesaikan banyak perkara, tenang lebih membahagiakan dan menggembirakan. Masya Allah. Panjang pula jawapan, baru satu soalan. Soalan kedua, pasal tak percaya pada semua orang. Dia macam ni, boleh jadi sebab dia terlalu kecewa dengan ramai orang. Dan boleh jadi dia terlalu memandang rendah pada dirinya. Sehingga dia rasa dia tak layak untuk mendapat kepercayaan orang. Faham? Jadi saya tak tahu nak jawab dengan sempurna soalan yang sangat luar biasa ni. Jadi saya boleh jawab, teruslah percaya kepada Allah. Terus percaya kepada Allah. Memang kita tak boleh percaya manusia 100% sebab manusia ada kekurangan macam kita ada kekurangan. Jadi kepercayaan 100% tu hanya pada Allah. Soalan yang ketiga, saya bukan jawab pendek sebab soalan tu tak penting, jangan rasa kecil hati. Sama penting semua soalan, tapi tiba-tiba masa dah terlebih dengan soalan pertama. Moga soalan pertama saya jawab tu boleh menjawab soalan seterusnya juga. Soalan ketiga, anak dia bertanya tentang rasa tak layak nak berdoa dengan Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, katakanlah aku sangat dekat. Allah ni berkata kepada Tuhan kita, berkata kepada Nabi Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, katakanlah inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu, aku pasti menjawab, aku pasti memakbulkan. Ujibu da'wata da'in, doa hamba-hambaku apabila dia berdoa. Tapi ada syarat. Syarat adalah seterusnya. Fastajibuli, maka taatilah perintahku. Wal yu'minu bi, yakinlah kepadaku, berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Subhanallah. Jadi kita kena beriman bahawa Allah Maha mendengar doa kita dan Allah Maha memabulkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah tidak lemah dan memabulkan permintaan kita. Tinggal lagi syarat tu.
kena taat perintah Allah. Boleh jadi ujian kita, kenapa kita rasa malu, kita kena berubah. Apa lagi perintah Allah yang aku belum buat? Apa lagi larangan Allah yang aku tidak tinggalkan? Itu syarat untuk doa kita ini dikabulkan. Yang kedua, kena yakin. Ada orang kan isi-isi doa, ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh, ya Allah, yang memimpin aku ke syurgamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masa semayang doa, lepas tu masuk bilik tengok suami berkeruh, tak ada harapan. Pagi-pagi pun nak kena kejut, tak pernahlah dikejutkan. Doa dengan Allah, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, penyejuk hati. Lepas tu pergi kenduri, bawa anak. Lepas tu orang puji, sopannya anak, baiknya anak. Depan orang kat rumah, dia minta dengan Allah, tetapi sebenarnya dia tak yakin dengan Allah. Masa doa, masa tu kita minta, tapi yakin atau tidak di luar doa tu. Walaupun nampak suami tu belum berubah lagi, tapi sebab yakin dengan doa, insya-Allah nanti dia berubah. Bila ada orang puji anak kita baik, alhamdulillah, insya-Allah anak ni baik. Memang baik, alhamdulillah. Biar maintain lah yakin tu. Ni masa berdoa macam yakin, di luar doa tak yakin. Macam tak ada harapan lah, macam apalah. Sebab itu Allah suruh taat perintah Allah dan yakin. Okey anak-anak, kamu ada tak kawan-kawan yang masa senang cari kamu, masa susah cari kamu, masa senang lupakan kamu? Ada tak kawan macam tu? Ada. Ada tak kawan macam tu? Masa susah cari, minta tolong lah, apalah inilah. Masa dia senang, masa makan sedap, dia belanja orang, tak belanja kita. Bila pergi tengok wayang, contohlah kalau orang tengok wayang, dia ajak orang lain, tak ajak kita. Masa susah cari kita. Kita bukan cakap, kau ni kan masa susah cari aku, masa senang lupakan aku. Kau bukan kawan. Kita dengan Allah macam mana? Bukankah bila susah kita cari Allah, masa senang? Masa senang pun kita masa senang, masa tengah kenyang, masa seronok, mana ada kita ingat Allah sangat. Tapi Allah tak judge kita. Allah buka seluasnya walaupun kita hanya cari Allah masa susah. Nak kata Allah maha baik. Wahai adinda yang bertanya, anak dia yang bertanya, terus dia berdoa dengan Allah. Jangan sangka buruk dengan Allah. Jangan pernah kita rasa sebab kita banyak dosa, kita tak layak nak berdoa. Itu bukan tentang diri kita. Soalnya kita bersangka, na'udzubillah, soalnya Allah tidak terima kita sebab kita berdosa. Tak, Allah terima. Kalau nak cerita pasal hadis berkenaan betapa Allah sukanya kita datang walaupun dalam keadaan dosa, Allah dalam hadis kursi, saya kena sebut juga hadis ini sangat indah. Allah berfirman, apabila hamba-Ku datang dengan lautan dosa seluas lautan, maka pengampunan aku lebih besar daripada itu. Jika hamba-Ku datang dengan bergunung dosa ataupun dosa seluas langit dan bumi, pengampunan aku lebih luas daripada itu. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', semua anak Adam berdosa, buat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik yang buat dosa, buat salah, at-tawwabun, iaitu orang-orang yang bertaubat. Last sekali soalan, rasa kosong, anak-anak sekalian, apa halangan utama manusia rasa kosong hari ini? Iaitu telefon. Telefon. Jadi last sekali tips. Kenapa saya sebut telefon? Contoh ada orang nak semayang pun, last sekali sebelum semayang pun tengok phone. Tengok phone, okey dah balas dah ni. Okey letak, lepas tu semayang. Lepas habis semayang, benda pertama pun phone. Okey, kalau Ustazah tanya kamu anak-anak, tapi jawab dalam hati je lah, tak payah angkat tangan. Siapa yang last kali dia buat sebelum tidur tengok phone? Tidur dengan phone. Phone jatuh atas muka. Phone tu jatuh-jatuh, ambil balik, sambung. Jatuh-jatuh, ambil balik, sambung. Siapa yang bangun tidur, benda first buat pun telefon juga. Cari telefon, tengok, scroll kejap, baru pergi ambil wudu, baru pergi semayang. Hati kosong sebab terlalu banyak non-stop berhubung, connecting dengan dunia. Jadi, sebab apa kita memang dah terlebih masa banyak ni? Satu, sebelum tidur, kalau boleh, bukan kalau boleh, cuba buat setengah jam, 15 minit sebelum tidur, no phone at all, cut off terus, phone off ke apa letak, sebelum tidur zikrullah. Nabi suruh apa? Baca ayatul kursi 3 kali, sapu suruh tubuh badan. Lepas tu zikir yang Nabi ajar pada Sayyidah Fatimah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, 34 kali. Baca yang tu. Ayatul kursi Nabi sebut apa? Siapa yang baca ayatul kursi ketika sudah baring, syaitan tak boleh dekat dengannya. Baca zikir Fatimah tu,
Nabi sebut apa? Lebih baik daripada pembantu. Allah akan membantu segala urusan kita. Kamu belajar apa, Allah bagi pemudahkan. Barulah dapat deep sleep. Bila kamu tidur dengan skrin ni kan manipulate. Ada blue light. Blue light tu kan dia membuat otak kita tak boleh beza siang dan malam. Lepas tu hormon apa tu? Waktu tidur, melatonin. Melatonin tak boleh dihasilkan dengan baik. Bila sebelum tidur kamu dengan blue light. Jadi badan kita tak shut down betul-betul, tak rehat betul-betul. Sebab tu bangun tidur muka sembab, tak bermaya, tak berseri-seri. Bangun tidur pun rasa berat badan, sakit badan apa. Badan tak rehat. Otak tak rehat. Bangun tidur, no phone. Bangun tidur, Nabi buat apa? Duduk dulu, sapu muka dengan tangan. Lepas tu Nabi buat apa? Alhamdulillahillazi. Itu hadis yang sahih. Bersyukur dulu perkara pertama bangun tidur. Alhamdulillahillazi. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah ahyana menghidupkan aku setelah mematikan aku. Wa ilahi nusyur. Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur, kami akan tambah nikmat. Siapa yang mula harinya dengan bersyukur pada Allah, Allah akan beri nikmat. Masya Allah. Lepas tu sebelum semayang jangan tengok phone. Betul tak apa yang kita tengok daripada phone masuk waktu semayang? Allahu Akbar. Nak masak apa hari ni ya? Ayam ke ikan? Semalam lauk apa Ayam dah ikan. Semalam dah ikan, hari ni ayam. Kenapalah tak keluarkan ayam siap-siap tadi rendam? Dia bukannya sikit, dia fikir sampai selesai. Lauk apa, masak apa, serai ada ketak apa semua dah semayang. Uish. Sebab itu sebelum semayang, zikir dulu ke baca Quran dulu? Yang terbaik memang tunggu waktu solat. Ini luar biasa. Allahu Akbar. Itu saja tuan-puan muslimin muslimat. Maksud saya tak jawab, minta maaf kalau jawapan tu tidak betul-betul menjawab. Tapi maksud saya ialah, kita cari punca masalah. Kenapa hati kosong? Lonely ni penyakit paling tinggi jiwa ya. Lonely, rasa kosong, penyakit paling tinggi. Macam sibuk, macam ramai kawan, ada mak ayah, ada semua, phone selalu ni, tapi hati kosong. Itu penyakit paling bahaya, penyakit paling tinggi akhir zaman ni. Kosong. Bagus soalan ni, rasa kosong. Sebab rasa kosong tu hanya boleh diisi dengan ingat Allah. Hanya boleh diisi dengan ingat Allah, bukan diisi dengan jumpa kawan-kawan, gather-gather, makan-makan. Hari ni full lah. Tak. Jiwa tu, rohani tu, makanan dia adalah zikrullah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Semoga bermanfaat perkongsian hari ini. Semoga dapat menjadi panduan, jadi motivasi sikit, menjadikan kita hamba Allah yang lebih bersyukur, kalahkan syaitan. Syaitan ni dia frust dengan istighfar. Ini kata-kata syaitan oleh Ibnu Al-Jauzi. Ibnu Al-Jauzi menyebutkan syaitan berkata, aku memusnahkan manusia dengan dosa maksiat, dan manusia membinasakan aku dengan istighfar. Jadi banyakkan istighfar. Syaitan memang tak suka kita istighfar, sebab dia dah susah payah suruh kita buat dosa. Lepas tu kita istighfar, dosa pun gugur. Jadi lawan syaitan dengan istighfar. Kena ada amalan yang istiqamah. Baca Quran sekurang-kurangnya sehari semalam, satu muka surat sehari sekurang-kurangnya. Tapi kalau lebih bagus. Jadi anak-anak, amalan-amalan seperti ini wajib ada. Barulah kita akan berubah lebih bahagia, lebih tenang, kurang stres. Kita boleh kawal emosi kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih yang menonton secara live. Lebih kurang berapa orang tu yang menonton? 1,000 lebih 1,000 lebih yang menonton. Dalam ni ada dalam 10,000 ni dewan ni. Pengumuman yang pertama, kat luar sana kita ada buat jualan sikit, bawa barang-barang, produk-produk daripada jauh ni, pada Negeri Sembilan ni. 4 jam juga perjalanan. Jadi sudilah ibu-ibu yang hadir ni habiskan barang-barang kita ya. Boleh ya habiskan? Kita ada, okey insya-Allah. Nanti ada yang minta doa, tapi saya rasa nanti doa Ustaz, doa boleh ya? Doa sikit Ustaz, supaya Allah berkati ni orang hebat ni. Bukan saya tak nak dah mimpin doa, saya dah okey, dah berdiri lama. Okey, masya-Allah. Boleh. Kejap lagi. Pasal doa tu sebenarnya doakan secara umum je pada anak-anak kita ni. Dan di belakang juga macam tadi kita ada mungkin siapa yang nak buat korban dengan kita. Memang dahulukanlah Korea masing-masing, ada orang susah itu lebih afdal. Kalau ada lebih rezeki boleh buat korban dekat Korea, buat korban dengan kami juga.
Dan siapa yang ambil buat korban dengan kami, tapi sebab sini jauh sikit, kalau nak hantar lembu tu susah sikit, kami memang bagi pada asnaf fakir miskin. Ada yang berdaftar dengan kami daripada 2001 lagi, 2002, 2000 lagi, tahun 2020 sorry. Masa tu kita ada NGO, jadi ada ramai asnaf fakir miskin yang kita santuni. Jadi begitu juga kalau siapa nak menyumbang ke perkampungan Al-Hijrah, Masya Allah. Terima kasih semua. Kepada anak-anak lelaki, saya doakan kamu menjadi lelaki yang mulia, lelaki yang hebat, nak belajar dengan cemerlang, dapat pekerjaan yang baik, dikurniakan isteri yang salehah, dan kamu menjadi suami yang saleh yang memimpin keluarga, yang membawa keluarga ke syurga. Kepada anak-anak wanita, anak-anak perempuan, saya doakan kamu berjaya, dapat pekerjaan yang baik, berkongsi rezeki, bantu keluarga mak ayah, jadi anak penyejuk hati. Kamu dikurniakan suami yang soleh, yang memimpin. Oh, yang tu je amin. Yang lain amin juga perlahan. Bak suami tu kuat sikit. Ya, suami yang baik, peneman kamu, membimbing kamu ke syurga, dan dikurniakan anak yang soleha, soleh, comel-comel, anak penyejuk hati, dan kamu menjadi ibu misali dan menjadi wanita yang soleha, menjaga aurat, menjaga ibadat, menjaga ikhtilat, menjaga solat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih yang ingatkan saya pasal doa. Terima kasih. Okey, itu saja, wallahu alam. Silakan.